menjelaskan program yang bertemakan penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak. Program ini dijalankan untuk menggalakkan ibu bapa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran anak melalui aktiviti yang menyeronokkan dan bermakna. So, penglibatan ibu bapa memainkan peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak kerana ia dapat meningkatkan keyakinan diri, motivasi serta minat mereka terhadap pembelajaran. Selain itu, penglibatan ibu bapa juga membantu mengeratkan hubungan kekeluargaan dan memberi peluang kepada ibu bapa untuk memahami perkembangan serta keperluan anak dengan lebih baik. Dalam program ini, kami telah menjalankan 3 aktiviti. Aktiviti utama ialah lompat dalam gelong, kedua capan buah apel, ketiga gunung berapi mini. Aktiviti ini direka untuk menggalakkan kerjasama antara ibu bapa dan anak di samping menyokong perkembangan fizikal, kognitif dan kreativiti kanak-kanak. Kumpulan kami telah menciptakan satu modul pelibatan ibu bapa. Dalam modul kami ada melibatkan 3 aktiviti. Yang pertama adalah aktiviti huruf ceria, manakala yang kedua adalah tampal dan ciptas, dan yang ketiga adalah volcano wow. Untuk aktiviti yang pertama, aktiviti huruf ceria merupakan satu permainan pergerakan yang menyeronokkan dan sesuai dijalankan bersama kanak-kanak serta ibu bapa. Aktiviti ini memberi peluang kepada kanak-kanak untuk bergerak secara aktif melalui pergerakan seperti melompat, berjalan, berlari kecil serta mengimbangkan badan. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak bukan sahaja berseronok, malah dapat mengembangkan lagi kemahiran motor kasar mereka dan perkembangan fizikal mereka. Kemahiran motor kasar merujuk kepada penggunaan otot-otot besar dalam badan seperti kaki, tangan dan badan. Semasa melakukan aktiviti melompat dari satu tempat ke satu tempat lain, kanak-kanak akan melatih kekuatan otot kaki mereka dan keseimbangan badan serta koordinasi pergerakan. Aktiviti ini juga membantu meningkatkan kecergasan fizikal serta keyakinan diri kanak-kanak dalam melakukan pelbagai pergerakan. Menampal kertas atau capan buah apel. Aktiviti ini memberi peluang kepada ibu bapa dan anak untuk bekerjasama menghasilkan karya kreatif. Aktiviti ini membantu meningkatkan kemahiran motor halus, koordinasi mata dan tangan serta kreativiti kanak-kanak. Pada masa yang sama, ibu bapa dapat meluangkan masa yang berkualiti bersama anak dan membina komunikasi yang lebih positif.
Aktiviti ini memberi pengalaman pembelajaran sains secara hands-on kepada kanak-kanak. Dengan bimbingan ibu bapa, kanak-kanak dapat menerokai dan memerhati tindak balas secara langsung. Aktiviti ini dapat merangsang sifat ingin tahu, kemahiran pemerhatian dan pemikiran kritis kanak-kanak. Selain itu, ibu bapa dapat memahami kepentingan pembelajaran berasaskan penerokaan dan pendidikan awal kanak-kanak. Abu, Nani. Banyak. Sebab ni. Berapa? Baru jatuh ni. Baru jadi. Mau telur. Kepentingan ibu bapa. Penlibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran memberi banyak manfaat kepada pengembangan kanak-kanak. Kanak-kanak yang dapat sokongan daripada ibu bapa cenderung mempunyai keyakinan diri yang lebih tinggi serta menunjukkan minat yang lebih baik terhadap pembelajaran. Selain itu, hubungan yang erat antara ibu bapa dan anak dapat dibentuk melalui interaksi yang positif sepanjang aktiviti dijalankan. Okey, antara tiga-tiga aktiviti ni kan, aktiviti mana yang ibu rasa menarik minat anak ibu? Nombor 3 ni lah gunung berapi. Anda suka kan? Anda suka ke? Lampan tak? Oh lompat pun juga. Okey, aktiviti Ni sama. Tiga-tiga. capai ni, ibu rasa anak ibu ada tak kemahiran kreativiti tu? Ada. Nampak lah tadi. Antara tiga-tiga aktiviti ni kan, boleh tak bawa ke masa hadapan untuk kami buat untuk budak-budak yang lain? Boleh. Adakah anak ibu seronok waktu jalan ke aktiviti tadi? Mesti lawa. Dia pun nampak seronok ha. Seronok ke? Secara keseluruhannya, program ini berjaya mencapai matlamat untuk meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ketiga-tiga aktiviti yang dijalankan bukan sahaja membantu perkembangan fizikal, kognitif dan kreativiti kanak-kanak, malah mengukuhkan hubungan antara ibu bapa dan anak. Oleh itu, penglibatan ibu bapa perlulah terus digalakkan kerana ia meningkatkan peranan yang penting dalam menyokong pengembangan dan pembelajaran kanak-kanak secara menyeluruh.